So Farhaj dah hantar surat LOD kepada CNA, tetapi menariknya nanti surat CNA itu akan membuktikan satu perkara besar, bahawa CNA cuma perlu memanggil Abu Hanifah untuk membuat kenyataan. Dan bendanya akan terdedah segala-galanya kalau Farhaj berani memulakan saman. Macam juga TKM, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 2, mengemukakan saman kepada Cik Gubat semalam. Menariknya nanti tuan-tuan, akan terbuka semua cerita di dalam mahkamah berkenaan dengan dakwaan Cik Gubat. Sebab saman fitnah ni, dia cuma perlu membuktikan fakta. Dia bukan decision sama ada benda tu rasuah atau tidak. Itu perkara kedua. Benda adakah sebagaimana disebutkan itu berlaku atau tidak? Kalau berlaku, dia tidak dikira sebagai fitnah. Sama juga apa yang akan berlaku benda ini. Kan? Berlaku kepada ini. Okey. Rakyat yang bijak pandai menolak baruah Atuk Saka. Atuk Saka Tun Mahathir ke? Saya nak tanya soalan kepada tuan-tuan. Tun Mahathir ada tak kena siasat? Tun Mahathir ada tak kena dakwa? Tun Mahathir ada tak kena siasat? Tun Mahathir ada tak kena dakwa? Tuan-tuan, cerita tentang Tun Mahathir ni, tuan-tuan ingat tak Mahathir pernah ada saman Anwar Ibrahim kan? Kan Anwar Ibrahim ada keluarkan defense, dia punya jawapan lah kepada saman tersebut. Saya ada baca, saya ada buat satu video khas untuk menerangkan jawapan-jawapan Anwar Ibrahim. Sebenarnya jawapan Anwar Ibrahim itu, semua itu boleh digunakan untuk mendakwa Mahathir di bawah rasuah. Tetapi kenapa sampai sekarang tidak ada dakwaan terhadap Mahathir, tuan-tuan? Kenapa tidak ada dakwaan terhadap Mahathir? Saya nak tanya, kenapa tidak ada dakwaan terhadap Mahathir? Korang tak pelik ke? Kan? Sebab saya baca surat saman, masa jawapan saman daripada Anwar kepada Mahathir. Contoh, saya bagi satu contoh. 22 bulan masa dia jadi Perdana Menteri 2018. Dikatakan di dalam surat jawapan Anwar Ibrahim bahawa Mahathir memberikan projek telco ke apa kepada Mukhris. Ada jawapan itu. Kenapa tidak ada dakwaan? Saya tanya ni. Kita cerita Atuk Saka. Sekarang ni soalan saya, siapa yang bersekongkol dengan Atuk Saka? Siapa bersekongkol dengan Atuk Saka? Last tak dah boleh dakwa sebab Mahathir dah tua. Daim pun tua. Kenapa Daim kena freeze account? Teori tuan tentang Atuk Saka tak kena siasat apa ya? Teori saya adalah kroni. Kroni. Ni macam ni lah. Kau saman lah aku. Tak apalah. Kau saman lah aku. Tak apa. Saman lah. Tapi saman tu just untuk optik je. Nak nampak macam kita gaduh. But behind the scene, Chong Lun Meng yang mengeletak jawatan pada Ahad. Selain Ruben NXG juga melantik Ahmad Rashid Anwar sebagai penasihat luar. Sebagai konteks, rancangan ini dakwa dirangka oleh seorang individu yang dinamakan sebagai Mr. A. Siapa Mr. A itu? Mr. A itu dikatakan adalah pemilik Bestinet, iaitu Amin Bangla, yang menurut pematahan saya, iaitu Ruben seolah-olah melaporkan kepadanya. Kata Hanifah. Menurut Hanifah, kedua-dua individu tersebut didakwa cuba memberikan subkontrak bagi dua komponen teknologi utama dalam ekosistem identiti selamat NXG, iaitu sistem operasi chip untuk aplikasi ID selamat dan projek integriti digital code QR dengan nilai gabungan 300 juta kepada syarikat berkenaan. Kan? Bestinet ni ada berkaitan dengan membawa pekerja-pekerja asing terutama daripada Bangladesh ke dalam Malaysia. Sedangkan NXG ni juga adalah yang membuat chip IC dan juga chip kad pengenalan dan juga kad pengenalan dan juga pasport. Tuan nampak kaitan? Hanifah turut mendedahkan bahawa beberapa bekas pengarah bebas dan pegawai pengurusan kanan didakwa dipaksa meninggalkan jawatan masing-masing dalam keadaan yang menimbulkan kebimbangan serius terhadap syarikat. Saya dimaklumkan terdapat representasi dan ugutan yang didakwa dibuat terhadap individu tertentu bahawa mereka berkemungkinan berhadapan dengan siasatan oleh pihak berkuasa termasuk SPDRM dan juga di bawah AMLA sekiranya mereka enggan melepaskan jawatan. You see, ini yang saya sebut tadi tu. Polis, AMLA, SPRM,
corporate mafia, dua-dua corporate mafia lah digunakan. Jadi siapa nak siasat? Saya dimaklumkan, okey, beliau berkata beberapa pengarah dan eksekutif NXG kemudian meletak jawatan. Takut nak kena, yalah kalau dia orang kena siasat bawa amla, aset kena beku. Memanglah mungkin lepas tu tak didapati tidak bersalah, tapi berapa lama? Tidak lama selepas itu, Hanifah berkata beliau ditekan untuk memudahkan pelantikan beberapa pengarah baru bagi mengisi kekosongan tersebut. So apa yang berlaku di dalam NXG, yang lama-lama ni semua dipaksa. Kalau kamu tak letak jawatan, kita tangkap. Kita letak bawah amla. So dia orang letak jawatan. Sudah kosong, Hanafiah ni diminta letakkan orang-orang termasuk Ruben, termasuk beberapa nama di dalam board. Jadi mereka buat keputusan. Jadi board buat keputusan, kita nak bagi kontrak 300 juta kepada Hi-Tech Padu. Beliau menegaskan tidak jelas kepentingan pihak mana yang sebenarnya diwakili oleh individu tersebut kerana tidak pendedahan mengenai pegangan saham atau sebarang penjajaran yang boleh dikenal pasti dengan pemegang saham sedia ada. Maknanya, dia kata kita pun tak pasti yang nak diletakkan dalam board ni siapa. Sebab dia orang ni biasanya board of directors dilantik oleh pemegang saham. Yang ni Farhash tak ada pegangan saham di dalam NXG. Kenapa tiba-tiba dia boleh ada say di dalam NXG? Aminul Islam tidak ada pegangan saham di dalam NXG. Kenapa tiba-tiba dia boleh apa orang kata yelah boleh what do you call that, have a say berkenaan dengan peletakan director di dalam NXG. Susulan itu NXG melantik dua penasihat luar iaitu Ruben dan Ahmad Rashid. Saya sebut tadi tentang Ruben. Ruben ni juga adalah salah seorang apa orang kata board, I think board ke CEO ke di dalam Hi-Tech Padu. Hanifah tu menekankan bahawa Kunal Tayal. Kunal Tayal ni seorang warga asing berbangsa India adalah juga CFO di dalam Bestinet. Kunal Tayal ni, dia adalah seorang Indian berbahasa India. Dan juga seorang pengarah syarikat pesaing iaitu Bestinet. Menurut Hanifah, Bestinet diketahui umum mempunyai kaitan dengan individu dirujuk sebagai Mr. A. Hanifah berkata pada 4 Mac beliau menamatkan perkhidmatan Ruben dan Ahmad Rashid. Namun dalam satu mesyuarat khas lembaga pengarah yang diadakan esok harinya, lembaga pengarah memutuskan untuk menggantung beliau. Dia ni ketua, ialah chairman kepada board kan. Dan juga CEO. So dia tak perhati dengan Ruben dan juga Ahmad Rashid ni, dia letak siapa dia ni. So dia pecat. Apa yang berlaku esok harinya, dia orang semua board meeting, dia kena pecat. Abu Hanifah kena pecat. Yelah board berdasarkan majoriti kan. Keputusan itu dibuat kononnya kerana mereka diperlukan untuk membantu pasukan forensik menyiasat beliau. Hanifah menegaskan 7 pengarah syarikat tersebut tidak layak untuk terus berkhidmat kerana tindakan tidak masuk akal dan kejahilan mereka terhadap industri boleh memusnahkan syarikat. Hanifah menegaskan mereka tidak boleh bermain dengan api. Sebab itu saya memanggil mesyuarat agung luar biasa EGM untuk menyingkirkan ketujuh-tujuh mereka. Tetapi seorang daripadanya sudah pun meletak jawatan kerana tidak tahan daripada api yang dinyalakan sendiri. Hanifah, Siti Nur Aisyah Ishak dan Velocity Sinar Berhad cabang pembiayaan Velocity Partner mengeluarkan notis 5 Mac untuk mencadangkan EGM. Okey, Siti Nur Aisyah Ishak inilah yang disebutkan oleh CNA tadi itu sebagai orang yang dihantar oleh Anwar Ibrahim. Ini sebutannya anak kepada Ishak Ismail. Kroni lama Anwar Ibrahim. Kalau tak silap saya, sorry Siti kalau I mention the wrong name. Tapi dia berkenaan dengan Ishak Ismail jugalah. Antara nama yang dicadangkan ialah Datuk Ishak Ismail dan anaknya, pengarah urusan kumpulan raya Ismail, Muhammad Najib Ishak. Oh sorry, bukan Siti Nur Aisyah Ishak tadi. Tak tahulah dia the same person atau tidak. Tetapi anak kepada Muhammad, Ismail Ishak iaitu Muhammad Najib Ishak. Ini bukan disebut oleh CNA, ini disebut oleh Abu Hanifah. Hanifah turut menegaskan bahawa pelaburan syarikat dalam NXG Bina Berhad dan MMAG merupakan langkah strategik dan bukan pelaburan jangka pendek. Walaupun harga saham kedua-dua syarikat itu merosot ketara. Beliau berkata pelaburan tersebut merupakan sebahagian daripada perancangan pengembangan syarikat, namun mendakwa pelaksanaannya telah terganggu. Dia macam ni, bila saham syarikat menurun, yang 7 orang dikata Abu Hanifah ni tak pandai untuk melabur, tak pandai mengurus dengan syarikat sebab tu dia orang nak buang. Abu Hanifah kata memanglah saham turun sebab pelaburan ini adalah pelaburan jangka panjang. Dia tak bagi the quick return. Dia macam itulah. Menurut Hanifah, okey. Namun beliau mendakwa langkah NXG memasuki NXG Bina mempunyai kaitan dengan seorang tokoh yang mempunyai hubungan politik yang kuat dirujuk sebagai Mr. X. Siapa Mr. X tu tuan-tuan? Yang ada politik kuat. Mr. X menyatakan bahawa beliau berada dalam kedudukan untuk memudah cara atau mendapatkan peluang bagi NXG memperolehi projek MRT3 dengan pelibatan NXG yang akan membawa nilai kontrak dan margin keuntungan lebih besar
kepada NextG bina dan NextG, kata Hanifah. Sekarang ni NextG dapat projek yang cheap tu. Tapi Mr. X ni kata, kalau kau bagi pada kami ni, kita masuk dan sebagainya, tak apa, projek MRT 3 yang sekarang ni tergendala ada masalah tu, kita bagi pada kau. Jangan risau. Itu janji dia. Sementara itu, pelaburan NextG dalam syarikat logistik MMAG bertujuan memperluaskan ekosistem syarikat, melangkaui pengeluaran dokumen kepada pengedaran dan pemenuhan pesanan. Hanifah berkata, NextG sebelum ini berbincang dengan pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan mengenai cadangan penghantaran selamat MyCard dan pasport ke rumah serta pencetakan dan pengeluaran pasport secara serta-merta di lapangan terbang antarabangsa utama. Sebab itu dia nak bekerjasama dengan MMAG supaya penghantaran logistik, kan dia logistik, dan juga pencetakan itu boleh dibuat dengan lebih selamat. Menurut inisiatif tersebut memerlukan protokol ketat serta pengurusan rantaian jagaan. Justru NextG melihat MMAG sebagai rakan strategik yang berpotensi. Sebab itu dia panggil MMAG. Kan? Right. Minggu lalu kuasa eksekutif Hanifah digantung melalui keputusan majoriti lembaga pengarah NextG. Tetapi kemudian sehari lepas itu, tak lama, dalam kira-kira 2-3 hari lepas, NextG kembalikan semula kuasa eksekutif Abu Hanifah sebagai pengurusi NextG. Ahli lembaga sebelum ini mengumumkan pengantungan sementara kuasa sebagai langkah pentadbiran untuk memulihkan semayakkan berterusan di jalangan mencari telus bebas dan teratur. Menurut NextG, ahli lembaga barat tetap komited untuk whatever. So akhirnya dia dikembalikan. Kenapa dia dikembalikan, tuan-tuan? Dia telah berjaya membuat EJM, dia telah berjaya membawa so-called, menurut laporan ini, orang Anwar Ibrahim yang lain untuk nak membetulkan keadaan ini. Meaning to say, Farhaj punya negotiation kalahlah dekat situ. Kemudian dia ada rakaman Mr. A dan Mr. X ini. Dan dia kata dia akan dedahkan kalau sekiranya dia dikeluarkan daripada NextG. Kan? Kalau tuan-tuan ingat data Sonic ni, tuan-tuan tuan-tuan ingat data Sonic ni, tuan-tuan akan ingat akal budi. Dan tuan-tuan akan ingat Zahid Hamidi. Zahid Hamidi, akal budi. Ini berita tahun 22 Ogos 2022. Saya tidak guna sumbangan politik 6 juta untuk kepentingan peribadi, kata Ahmad Zahid. Saya ini memberitahu Mahkamah Tinggi ia tidak pernah menggunakan wang 6 juta yang didakwa di sumbangan politik daripada Timbalan Pengarah Urusan Data Sonic Ciu Ben untuk kepentingan peribadinya. So Data Sonic pernah bagi kepada Akal Budi sebanyak 6 juta. Dia kata beliau tidak pernah sama sekali memasukkan wang yang diterima ke dalam akaun peribadinya, sebalik menyerahkan akaun tersebut kepada Tuan Louis Koh yang merupakan pemegang amanah Yayasan Akal Budi miliknya. Sebab kan saya Abidi ni dulu pernah jadi Menteri KDN kan. So Data Sonic ni lepas tu dia tukar nama kepada NextG. Why? Itulah cerita dia kan. Itulah. That's what happening di dalam negara kita.